Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya Profesor Dr. Sufian Husin merupakan mantan pengarah ATMA Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Chouari Selamat, yang telah pun dilantik oleh ATMA sebagai Profesor Adjung pada tahun 2018 hingga 2019, dan kemudian beliau telah pun disambung sekali lagi jawatan sebagai Profesor Adjung di ATMA pada tahun 2020 hingga 2021. Ya. Alhamdulillah, ATMA telah pun mengenal pasti salah seorang tokoh dalam bidang penyiaran media, dalam bidang broadcasting, di mana Datuk Chouari Selamat dikenal pasti sebagai seorang yang berpengalaman. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai penerbit rancangan radio, seorang pengacara yang versatile, yang diundang dalam pelbagai majlis rasmi di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat lokal, yang dimanfaatkan oleh pelbagai kementerian dalam negara kita, termasuklah peringkat sekolah-sekolah. Dan beliau juga merupakan juruhebah, pengulas, pelapor, pembaca berita, penulis skrip, dan yang menarik juga beliau menulis skrip drama, puisi, pantun dan juga lirik lagu yang akan kita teliti dalam siri yang akan kita adakan sebentar lagi. Baik, jadi mungkin ada baiknya kita mulakan sedikit dengan latar belakang Datuk Chouari. Beliau adalah anak jati Kuala Lumpur yang dilahirkan di Kampung Datuk Keramat. Tetapi siapa tahu nama Datuk Keramat itu sebenarnya nama baru. Jadi mungkin Datuk Chouari, saya ingin bertanya Datuk Chouari, boleh Datuk Chouari berikan sedikit maklumatlah latar belakang Datuk. Anak jati Kuala Lumpur, lahir di Kampung Datuk Keramat, kemudian bersekolah awal di sekolah rendah di mana, kemudian menengah, dan ketika saya dipamer ketika di sekolah rendah lagi sudah mula bergiat dengan lakonan, dengan pantun, dengan lakonan, kemudian sampai ke tingkatan 5. Jadi silakan Datuk Chouari. Ya, terima kasih Profesor Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk siri bual bicara ini. Memang betul saya dilahirkan di Kampung Datuk Keramat. Tapi kalau ikut sijil pendaftaran kelahiran saya, kampung tu disebut sebagai Kampung Tangga Cina. Tangga Cina. Tangga Cina. Bila saya memohon untuk membuat kad pengenalan, baru ditukar kepada Kampung Datuk Keramat. Jadi Kampung Tangga Cina ni saya difahamkan asalnya dari satu lombong biji timah yang sangat besar di Datuk Keramat ketika itu. Lombong ni sekarang ni sudah menjadi bangunan UTC. Nampak UTC yang ada tu. Jadi mengikut sejarah awalnya daripada penduduk-penduduk yang terlebih awal, waktu saya bersekolah saya dapat cerita ni, katanya lombong tu salah satu lombong yang besar yang menggunakan sistem palung. Dan satu masa berlaku satu kebocoran, palung tu meletup, pecah dan menyebabkan kematian beberapa orang petugas di situlah. Jadi sejak itu tempat tu dinamakan sebagai Kampung Tangga Cina. Dan selepas itu lombong tu terus menjadi satu lombong biasalah. Dan saya perhatikan sejak saya dibesarkan di Datuk Keramat itulah, lombong ni telah menelan banyak korban kerana terlampau dalam sangat. Jadi sebabkan lombong itu ramai pekerja-pekerja buruh Cina yang duduk di situ. Yang bekerja di situ. Lalu disebut Tangga Cina. Jadi situlah asalnya nama Tangga Cina. Kemudian saya tapak saya dilahirkan di Datuk Keramat tu. Sekarang ni adalah kalau kita lalu Akli, laluan atas sungai tu, Akli tu, rumah saya tu letaknya betul-betul dekat tempat kita bayar tol. Jadi Akli tu pusat tempat kita bayar tol tu, situlah tempat saya dilahirkan. Dulu sebelum tahun 70-an, sungai Datuk Keramat ni bengkak-bengkok. Dia tidak lurus macam sekarang.
Selepas tahun 70 barulah sungai itu diluruskan. Salah satu cara untuk mengatasi banjir. Jadi saya pernah sendiri mengalami satu banjir yang besar selepas peristiwa 13 Mei, di mana hampir tempat kami tinggal tu hampir tenggelam lah. Kalau saya ingat lagi, Paras dada saya. Itu tempat saya dilahirkan lah. Kemudian membesar di Datuk Keramat tu, belum ada sekolah lagi. Belum ada sekolah rendah di Datuk Keramat. Jadi saya terpaksa pergi ke Kampung Baru, Jalan Raja Muda, atau dulu sekolah sebagai Jalan Princess. Sekolah Kebangsaan SKPR. Jenis kebangsaan lelaki. Tidak. Disebut SKPR. Sekolah Kebangsaan Princess Road. Okey. SKPR ni sangat popular lah sebab dia Johan bola sepak, Johan sepak takraw. Jadi kita seputarakannya SKPR. Sekolah ni sekolah lelaki Ya, sekolah lelaki. Tak maknanya bukan sekolah campur Sekolah perempuan di sebelah sana. Di Kampung Baru sendiri, iaitu dekat dengan Kelab Sultan Sulaiman. Saya nak balik tempat yang disebut tangga Cina tadi. Sekarang ni merupakan tapak UTC yang telah dibangunkan UTC, di mana lombong tu telah dikambus. Dan UTC ni betul-betul berhadapan dengan MRT atau LRT Damai, stesen Damai. Okey. Jadi sekolah tak ada di Datuk Keramat tu. Maknanya bila pergi sekolah tu berapa batu jalan kaki, naik bas. Masa tu kita ada perkhidmatan bas sekolah yang disediakan oleh Syarikat Sijaya. Saya ingat lagi, kita bayar 5 sen je. 5 sen. Di Datuk Keramat pergi ke sekolah. Kemudian balik tu dia ada satu bas khas dipanggil bas sekolah. Yang disediakan oleh pihak Sriwijaya. Kami akan balik naik bas ni lah. Jadi kecuali kalau ada aktiviti di luar waktu sekolah tu, baru kami terpaksa pergi sendirilah. Di ketika tahun 1965 tu masa sekolah di Datuk Keramat di Jalan Raja Muda Princess Road maknanya sekolah-sekolah macam misalnya sekolah Jalan Geni. Sekolah dah sedia ada. Sudah ada lah, tapi sekolah tu sekolah Inggeris kan? Ya, sekolah Inggeris. Sekolah Raja Muda ni sekolah Melayu Baik. Jadi selepas tamat selepas tamat pengajian darjah 6 tu berpindah ke sekolah menengah di High School Setapak. Ada beberapa pilihan. Sama ada nak pergi ke sekolah menengah kebangsaan Kampung Pandan yang sekarang dikenali sebagai Amelia Baki. Kemudian ataupun ke Poli Depok. Masa tu Poli Depok dah ada sekolah menengah. Maknanya sekolah yang disebut sebagai sekolah Jalan Pandang Tembak. Ya, betul. Jadi ada dua pilihan, ataupun kalau nak sekolah Inggeris High School Setapak. Jadi sebagian besar rakan-rakan saya yang duduk di Datuk Keramat, duduk di Kampung Baru dan duduk di Gombak, pilihannya ialah High School Setapak. High School Setapak, kalau daripada sekolah Melayu masuk High School Setapak ni kena ambil remove setahun. Kami terpaksa menduduki remove kelas setahun, kelas peralihan. Lepas tu baru masuk ke tingkatan 1. Baik, semasa di sekolah rendah tu sudah ada penlibatan dengan aktiviti lakonan. Maknanya setiap hujung minggu, hari dulu kita mulakan dengan hari Minggu sebab kita sekolah hari Minggu Jadi setiap seminggu sekali kita adakan perhimpunan mingguan untuk sekolah lah. Jadi bila dalam perhimpunan tu, tiap-tiap sekali ada perhimpunan, satu kelas akan diminta untuk membuat satu persembahan. Sama ada berlakon ke, baca puisi ke, berpantun ke, apa-apalah. Jadi satu kelas akan buat persembahan tu dan pihak guru akan memilih siapa yang berbakat untuk sama ada menyanyi ataupun berlakon ataupun berpuisi dan sebagainya. Jadi kami yang berminat ni menampilkan diri, menawarkan diri dan kami terlibatlah. Jadi bila setiap kali kelas saya tu, masa tu dah 4 dan 5 bila kelas saya diberi peluang untuk mengadakan persembahan, saya akan terlibat. Jadi selalunya saya sama ada berlakon ataupun saya baca pantun dan puisi dan sebagainya lah. Dan saya pernah sekali tu bila cikgu kata kita buat lakonan lah, Cuari, awak ada idea tak macam mana kalau kita nak buat lakonan ni? Saya reka sendiri, saya buat skrip dengan kawan saya. Jadi saya buat satu cerita lah yang menggambarkan perbilang kaum, kaum saya jadi orang India dan sebagainya. Jadi saya cari idea macam mana nak jadikan satu lakonan tu bukan satu lakonan lauk jenaka dalam cerita biasa, tetapi dia bentuk komedi, ada humor, jadi yang boleh orang ketawa. Jadi bila saya imbas balik apa yang saya pernah tengok
di TV ke, di filem ke apa kan. Saya cari idea tu dan alhamdulillah dia menjadilah. Jadi cikgu kata okey boleh. Lain kali kita boleh buat lagi. Jadi adakah itu dipengaruhi oleh keluarga yang menjadikan Datuk mempunyai idea yang agak menariklah untuk dikemukakan pada cikgu, ataupun itu semula jadi ataupun didorong oleh sesuatu sekitaran yang menjadikan Datuk boleh membuat skrip lakonan ke ataupun pelbagai idea lah sehingga berbakat bakat itu mula terjelma semasa sekolah rendah lagi? Dalam kalangan keluarga saya, keluarga besar saya hanya ada seorang pakcik je. Beliau adalah cikgu di sekolah Jalan Geni tu. Dia saja yang saya nampak ada bakat dalam bidang seni. Di mana beliau memimpin satu kumpulan pancaragam di Datuk Keramat. Kemudian ahli-ahlinya tadi pada orang-orang Datuk Keramat lah. Kemudian dia selalu buat persembahan lah bila ada majlis-majlis tertentu majlis kahwin dan sebagainya. Itu saja satu-satunya pakcik saya ada bakat. Yang lain tu tak ada. Sama ada dalam bidang perniagaan ataupun bidang-bidang yang lain. Jadi saya sendiri masa saya sekolah rendah tu, saya saya pun cubalah nak jadi macam kawan-kawan yang lain. Bila ada masa lapang, pergi bersukan, bermain dan sebagainya. Tapi saya selalu diketepikan. Faktor yang pertama, fizikal. Kau ni kecil sangat lah. Main bola pun tak boleh. Main hoki pun tak boleh. Jadi, bila di peringkat sekolah begitu juga. Ada pemilihan saya pergi, diketepikan. Pemilihan polis kadet, saya beratur. Saya paling depan sekali. Cikgu kata apa? Awak terlampau kecil. Awak tak boleh masuk. Jadi saya tak putus asa. Saya cari satu bidang yang saya boleh menampilkan diri saya. Yang boleh saya ikut sama dan saya aktif dan saya boleh ke depan. Jadi saya tengok, saya nampak bidang yang tidak melibatkan tak perlukan fizikal, tak perlukan kita ni perbelanjaan besar dan sebagainya, adalah bidang penulisan, sastra lah. Persuratan dulu dipanggil. Jadi saya nampak itu je yang saya boleh katakan. Agaknya Datuk ni masa budak-budak tu rajin membaca juga lah. Saya itulah sebabnya saya katakan satu soal masalah fizikal. Bila saya nak pergi main dengan kawan-kawan, saya akan diketepikan. Kau kecil lah, tepilah kan. Kemudian yang keduanya masalah keluarga lah. Latar belakang keluarga. Saya datang dari keluarga yang susah. Ayah saya meninggal waktu saya belum masuk sekolah. Jadi saya kena berwaspada lah. Berwaspada dari segi belanjaan ni. Saya akan cuba membantu seberapa boleh untuk keluarga saya. Jadi saya tak mahu membebankan ibu saya yang ketika itu bekerja untuk keluarga. Jadi saya cari jalan macam mana satunya saya boleh bina masa depan saya. Kemudian kedua, memenuhi kecenderungan saya. Yang ketiga, saya nak build up lah build up untuk saya punya masa depan lah. Jadi saya cari bidang yang begitulah. Pertama, waktu di sekolah, waktu rehat dengan duit yang berbekalkan 20 sen satu hari. Naik bas pergi balik 10 sen. Saya ada 10 sen saja lagi untuk belanja di sekolah. Saya rasa memang kalau nak cakap cukup-cukup lah, satu gelas air dan satu keping kuih kan. Kadang-kadang saya akan bawa bekal. Jadi saya tak nak belanjakan duit ni. 10 sen tu saya simpan. Bila waktu rehat saya pergi ke Kutub Kanah. Sekolah Jalan Raja Muda tu, dia sebelah tepi sungai tu jadi waktu rehat adalah beberapa orang yang tidak pergi ke kantin, dia akan pergi ke situ. Tapi apapun saya ada bawa bekal, air dan sedikit kuih yang ibu saya bawakan. Jadi itu bagi alas perut lah. Jadi waktu rehat ataupun bila-bila masa yang ada waktu ke lapangan, saya akan masuk ke library. Dan kemudian waktu tu saya ingat lagi, tidak ada banyak buku-buku yang buku novel dan sebagainya. Tahun 60-an 60-an. Jadi saya cari buku-buku cerita. Masa tu kebanyakannya terbitan Dewan Bahasa dan Pusaka, dan satu lagi sebuah syarikat penerbitan yang berasal dari Pulau Pinang, Imbram Brothers. Jadi saya baca, dia ada satu buku, set buku yang buku cerita ni dia bersambung-sambung. Lepas CD 1 dia datang CD 2, CD 3. Jadi banyaklah saya baca ni. Kemudian novel-novel ringan lah. Kemudian majalah-majalah yang dibekalkan waktu itu, kebanyakannya terbitan Dewan Bahasa dan Pusaka. Kemudian kalau surat khabarnya Utusan Melayu. Jadi dari sinilah saya
baca dan baca. Jadi mengisi masa lah Pak. Jadi itu juga yang mungkin mendorong kita untuk berfikir dan mendapat idea-idea secara kreatifnya, memulakan penulisan skrip itu semua ya. Saya terjemahkan ke dalam mata pelajaran karangan. Okey. Bila ada karangan, contoh ya, pengalaman yang saya tidak dapat lupakan. Saya akan tulis seberapa baik yang boleh. Buku karangan tu ada buku rampaian yang khas ya, buku karangan. Jadi saya balut dengan kertas kertas putih di luar buku tu. Kemudian saya buatkan macam grafik dia. Jadi saya namakan Tinta Penaku. Jadi macam hasil karya saya lah. Jadi yang tu buku tu khas karangan sajalah. Buku khas tu karangan. Saya ingat lagi, jadi, saya pernah. Jadi memang karangan bahasa Melayu ya. Bila cikgu bagi tajuk je, saya akan buat. Macam cerpen lah saya buat. Jadi setiap kali bila cikgu dah semak, cikgu akan bagi teguran teguran ataupun apa dia panggil bukan teguran, maklum balas. Maklum balas ya. Dan juga markah lah. Dia kata bagus, boleh teruskan lagi, perbaiki lagi tulisan anda dan kan. Kemudian buku rampaian saya tulisan ni yang paling kecil sekali dalam kelas. Sebab apa? Sebab saya seboleh-bolehnya saya nak ekonomik. Saya tak nak buku saya cepat habis. Jadi saya tulis tulisan. Walaupun tulisan saya kecil, tapi cikgu boleh baca. Dia kata, okey, you punya tulisan ni kecil lah, besarkan sikit, kata. Tapi dia boleh baca. Tulisan tu terang dan jelas. Jadi bila dah habis, katalah saya habis tamat darjah 5, buku tu pun dah penuh. Jadi saya ingat, saya nak simpan lah buku tu sebagai kenang-kenangan. Cikgu ambil. Saya tak sempat nak simpan buku tu. Cikgu ambil. Dia kata, saya nak ambil buku awak ni sebagai satu koleksi dia dan kenangan saya nak buat satu contoh. Jadi maknanya sampai sekarang kita tak tahu ke mana pergi itulah. Cikgu tu pun dah meninggal. Kalau ada tu saya sangat terkilan saya sangat terkilan. Waktu tu tak ada kamera kan. Kalau tidak boleh saya ambil. Dan kemudian waktu hari sambutan PIBG, kan ada tiap-tiap sekolah ada hari PIBG tu kan. Hari sekolah perhimpunan sekolah yang akhir tahun tu. Jadi saya telah dipanggil. Kata, saya menang apa ni? Rupanya buku itu cikgu rekomenkan, saya dapat hadiah. Alhamdulillah. Begitulah bila masuk sekolah menengah pun saya cuba juga buat. Kemudian satu lagi, saya suka melukis. Lukisan saya tidaklah cantik sangat. Jadi maknanya di sekolah itulah bermula bibit-bibit dalam bidang penulisan. Bakat dalam bidang penulisan dan kemudian dia berkembang lah. Kemudian bila masuk sekolah menengah macam mana pula keadaan? Bila ada peralihan dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. 1 tahun kami diberi peluang untuk buat memahirkan diri dari segi berbahasa Inggeris. Tapak high school. Kemudian saya bernasib baiklah sebab di rumah, dekat-dekat rumah saya tu ada jiran kami. Dia ni keturunan orang Melayu, keturunan Sri Lanka. Sri Lanka. Dia ada bersaudara mara dah campuran lah di Inggeris sikit kemudian ayah dia tu dia seorang pegawai yang kerja di Mindef dan dia sangat mahir bahasa Inggeris dan dia beritahu yang dia sedia untuk membantu anak-anak jiran sebelah-sebelah untuk buat tuition lah. Tuition percuma. Salah satu caranya ialah dia bagi buku bahasa Inggeris dan dia suruh kita terjemahkan. Bahasa buku teks bahasa Inggeris terjemahkan. Jadi kita buat terjemahan dia dan kita serah pada dia, kemudian dia bagi komen lah. Ini macam ni, ni betul, ni tak betul. Kemudian dia buat dalam bentuk perbualan oral, kita bercakap dalam bahasa Inggeris dengan dia. InsyaAllah, Alhamdulillah, cara yang dia buat tu sangat bagus, sangat praktikal dan saya dapat banyak belajar bahasa Inggeris tu melalui beliau Allahyarham tu. Saya sangat terkesan lah hingga hari ini. Ada salah seorang warisan dia yang saya dapat jumpa balik. Jumpa balik. Jadi memang kawan baik saya sejak zaman persekolahan lah. Dan kami pernah bergambar di depan lorong tu dengan tak berbaju. Tapi masing-masing lorong keramat tiga. Tapi dalam 4 orang dalam gambar tu, seorang jadi pegawai immigration, seorang jadi general manager Samdabi. Yang Syed ni yang saya cakap yang ayah dia mengajar saya tu, dia pun ada own company yang besar. Saya seorang je tukar tangan ganting. Saya ingat lagi Prof. Ada satu masa saya ada buat sedikit kesilapan lah dalam terjemahan tu. Waktu tu yang cikgu yang
yang Pak Cik yang mengajar saya tu, dia buat overtime di pejabat dia. Dia serah pada adik dia untuk mengajar kami. Jadi yang adik dia ni macam serius sikit lah. Bila saya ada tak betul saya punya terjemahan tu, dia marah. Dia marah, dia kemudian dia baling saya dengan buku ke apalah. Jadi semua terkejut lah. Saya yang terasa sangat. Jadi isteri kepada cikgu saya tu ada di situ. Jadi dia beritahulah, dia kata budak-budak ni semua aliran Melayu, dia tak apa pandai bahasa Inggeris. Bila cikgu saya yang sebenar tu balik, dia minta maaf. Kata, semalam saya minta maaf lah, saya tak dapat mengajar awak semua. Itu adik saya yang mengajar. Tapi bagi saya itu satu pengajaran yang sangat bagus. Dari situ saya keluarga saya tak mampu untuk hantar saya pergi tuition. Saya cari jalan. Jadi apa yang cikgu saya tu ajar, saya kembangkan lagi. Maknanya bukan hanya buku yang dibagi untuk diterjemahkan. Saya cari lagi dan kemudian saya dengar siaran bahasa Inggeris kan, dalam radio. Saya belajar kat situ. Bila saya masuk ke sekolah menengah, jadi remove kelas tu, jadi saya dapat kedudukan yang terbaik, yang agak baik lah. Saya bila setiap kali ada ujian dan sebagainya, saya dapat menyesuaikan diri daripada sekolah Melayu ke sekolah Inggeris. Jadi di mana di sekolah menengah tu, di mana ruang ataupun momen detik-detik yang mendorong Datuk supaya mula melanjutkanlah apa nama kecenderungan tadi menulis tadi, dan bagaimana lakonan Datuk boleh terlibat lakonan semasa sekolah menengah tu, di mana detik-detik tu, pada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 atau macam mana? Bila masuk ke sekolah menengah, waktu sangat terhad. Kita ada sesi pagi, sesi petang. Bila sesi petang tu habis pun dah dekat maghrib. Pernah beberapa kali pihak radio telefon sekolah minta guru besar lepaskan saya awas sedikit. Macam ni lah ceritanya nak buat rakaman tu. Rakaman yang saya nak kena pergi ke studio di Jalan Sulaiman, radio pendidikan tu, dia selalunya buat sebelah petang. Maknanya sekolah telah kena pasti Datuk sebagai salah seorang pelajar kanak-kanak dan direkomend oleh pihak sekolah kepada salah seorang cikgu di sekolah menengah tu, dia juga ada buat part time sebagai penerbit di radio kan. Jadi dia tahulah yang saya ni salah seorang bakat. Jadi waktu saya dah masuk sekolah menengah, rakaman masih berjalan lagi. Saya pergi ke radio pendidikan untuk rakaman. Tapi biasanya dia akan buat sebelah petang. Saya tunggu sehingga kami habis waktu sekolah. Kalau nak tunggu sampai kami habis pukul 7, saya naik basikal pergi hantar basikal balik rumah. Saya pergi pula ke sana pukul 8 tak sampai lagi. Jadi pihak radio pendidikan minta jasa baik sekolah lepaskan saya 1 jam lebih awal. Pukul 6 tu saya balik hantar basikal, saya terus pergi radio pendidikan. Saya sampai sana naik bas dalam pukul 6.45, pukul 7 dah sampai. Maknanya tak adalah malam sangat. Jadi bila itu berlaku, ada kawan-kawan yang rasa tak seronok lah kan. Tak berapa selesa lah. Kenapa pula? Apa special ni? Kenapa Datuk Juri? Kenapa saya ni? Ada yang komen lah. Yalah. Tapi pihak sekolah tak ada apa-apa ni lah. Dia kata bukan selalu, dia kata sekali-sekali. Itu satu maknanya walaupun dah sekolah menengah, saya masih terlibat dengan lakonan di radio. Kemudian bila dah sekolah menengah, saya ambil bidang sastra kan. Jadi ada satu mata pelajaran sastra, sekarang cikgu yang khas mengajar. Saya ingat lagi antaranya ialah kita membuat komen ataupun membincangkan satu buku yang berkaitan dengan puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar, Indonesia. Masa tu saya tak jumpa lagi puisi tulisan yang tempatan ni macam Samad Said, Usman Awang kan. Saya jumpa puisi-puisi ni waktu saya baca buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sama ada majalah ataupun buku. Tapi bila kita membincangkan tentang puisi Khairil Anwar ni, kemudian cikgu minta kita komen daripada satu puisi tu, apa yang kefahaman kita tentang puisi itu, apa mesej yang hendak disampaikan. Jadi kita kena buat ulasan. Jadi kebetulan di radio pendidikan ketika itu juga ada buat satu program khas yang berkaitan dengan sastra. Dan mereka juga ada buat ulasan tentang puisi-puisi yang ditulis oleh beberapa orang penyair lah, termasuk Khairil Anwar. Bila saya dengar, saya dapat idea. Bila sampai kepada mata pelajaran tu dan
kena pula puisi Hairi Anwar ni saya buat lah. Kemudian ada orang komen juga, dia kata alah dia ada kerja kat Radio Pendidikan, dia dah tahu benda tu, bolehlah dia tulis. Memang ada je lah. Jadi saya tak indahkan lah. Ini semua saya katakan ini permulaan saya, bidang saya untuk saya terlibat dengan bidang penulisan. Okey, jadi Datuk, bilakah Datuk mula menulis skrip untuk lakonan kanak-kanak ni? Ya. Jadi bila dah mula berjinak-jinak dengan bidang penulisan saya mula-mula sekali saya tulis cerita untuk kanak-kanak. Iaitu ada 2 peringkat. Satu namanya ini untuk RTM lah untuk Radio Pendidikan. Radio Pendidikan. Dulu dipanggil siaran radio sekolah. Kemudian bila dia ambil alih itu, waktu tu radio sekolah-sekolah ni di bawah RTM. Tapi bila berpindah ke Kementerian Pelajaran, nama stesen tu adalah Radio Pendidikan, disiarkan melalui stesen RTM di bawah payung Kementerian Pendidikan ataupun Pelajaran Jadi bila dah masuk sekolah menengah, saya terfikir pula, kenapalah tidak saya cuba tulis skrip untuk menambah pendapatan, membantu keluarga lah. Memang kakak saya tak setujulah, dia kata sekolah-sekolah. Tapi saya dah nampak bebanan yang dihadapi oleh keluarga, nak tanggung saya belajar, tambang saya, buku-buku saya dan sebagainya lah. Jadi kalau seboleh-bolehnya saya tak nak membebankan keluarga. Jadi saya nak cari jalan. Saya tak boleh nak pergi meniaga sebarangan sebab saya bersekolah lagi kan. Kalau boleh pun saya macam menjaja secara sambilan waktu hujung minggu. Tapi waktu belajar, saya waktu tu rumah orang lain dah ada elektrik. Saya masih pakai lampu minyak. bukan pam tu. Lampu minyak. Lampu minyak yang pelita tu. Jadi 3 bilik 3 lampu ada. Jadi saya ambil satu untuk saya belajar. Waktu tu tak ada meja. Baring ke atas lantai. Jadi lama-lama kakak saya kesian dia belikan meja meja makan tu, saya tulis atas tu. Jadi saya tengok, saya 2 bulan gaji sampai pukul 9, 10 malam kan. Keluarga semua saya semua dah keletihan lah. Siang dah macam-macam kerja buat. Jadi bila dah malam pukul 10, 11 saya tengok, free time ni. Banyak idea pula datang. Banyak idea mencurah-curah datang kan. Sekali saya kata, kenapa tidak saya cuba buat skrip untuk radio kanak-kanak sekolah-sekolah ni. Jadi saya study balik skrip-skrip yang saya dapat, selalu saya baca tu. Ada 2 bahagian. Satu untuk darjah 1, 2 dan 3. Namanya cerita minggu ini. Yang satu lagi untuk darjah 4, 5, 6. Namanya cerita lakonan. Jadi saya tengok apa beza antara cerita minggu ni dengan cerita lakonan. Saya pun tulis. Saya buat satu contoh. Dia ada pencerita dan ada lakonan. Ada satu mula dengan pencerita dulu, kemudian dilakonkan babak 1, babak 2, 3 dan menutup. Jadi saya buat satu skrip komplit. Saya pergi ke stesen radio sekolah ni, pendidikan ni, saya serahkan kepada penerbit. Waktu tu penerbit masa tu ada arwah Ibrahim Baci, arwah Zainuddin Zimbo, arwah Osman Najib Muhammad, ni semua penerbit lama lah. Jadi mereka kata okey boleh terima. Datuk, mungkin ada lagi perkara lain yang Datuk ada ceburi dan lakukan, misalnya dalam bidang penulisan penulisan mengenai idea-idea. Jadi adakah Datuk pernah dipelawa ataupun diminta untuk menulis makalah ataupun menulis ucapan dan seumpamanya? Saya ingat ada 4 atau 5 kali yang saya diminta oleh pihak Dewan Budaya terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka menulis artikel berkaitan bahasa dalam media ni. Contohnya bahasa dalam penyampaian seorang pengacara majlis di radio macam mana, di dalam majlis-majlis yang terbuka macam mana. Jadi satu ketika dulu banyak yang diperkatakan tentang penyampaian pengacara di radio, di media, ikut suka hati, bebas, jadi menggunakan bukan bahasa baku bukan bahasa baku, tapi bahasa-bahasa yang kadang-kadang kurang enak untuk pendengaran umum. Misalnya korang bukan itu je, tapi ada lagi banyak lagi lah sekatan-sekatan ni yang bila dia bercakap berdua dengan kawan dia tu, seolah-olah pendengar semua boleh terima. Memang tak salah kalau dia bercakap dengan kawan dia ataupun mereka yang seangkatan dengan dia, seumur dengan dia, boleh. Tapi bila sampai ke peringkat yang umum,
ada mak bapak, ada datuk nenek, ada profesional, ya, ada orang-orang VVIP dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan gini kurang enak didengar. Jadi kena berhati-hatilah bila diberi peluang, walaupun satu acara tu majlis ada 200-300 orang, kita tak boleh buat sesuka hati, sebebas-bebasnya. Kita kena ingat dalam 200-300 orang tu ada seseorang yang harus kita hormati. Jadi selalu khalayak ni selalu terasa kenapa pengacara ni tidak menghormati siapa yang berada di hadapannya. Itu sangat penting. Sebab itu kalau dalam bidang radio, kita jadi Juruhebah radio ni, pengacara radio ni, kita selalu diingatkan kita bertamu di rumah orang. Maknanya walaupun kita tu kat radio, suara kita tu boleh pergi ke mana-mana kan, dan bukan semua orang dengar. Bila kita bercakap tu seseorang, satu orang yang mendengar, lain orang lain penerimaannya, dan kita menjadi tetamu ke mereka. Adakah kita datang rumah orang, kita nak cakap bahasa-bahasa yang tidak enak didengar kan, bahasa-bahasa kasar dan sebagainya. Jadi kita jadi tetamu yang tak diundang lah kalau macam tu. Itu satu perkara yang kita nak kena ingat juga lah. Ada orang dianggap, zaman sekarang ni bebas, alah ini bahasa orang muda sekarang. No, memang betul bahasa orang muda sekarang, tapi tak enak untuk didengari oleh khalayak umum. Saya pernah jadi satu majlis, saya jadi pengacara majlis. Kemudian satu perbincangan keluarga lah. Tiba-tiba yang kelompok yang paling muda tau, generasi paling muda, dia ada atuk nenek dia, ada makcik-makcik dia kelompok yang ketiga lah. Tiba-tiba dia bangun, korang nak tahu tak, cerita yang kita buat ni boleh dipermudahkan lagi kita orang ni. Kau tak payah pakai bahasa-bahasa tu, kita pakai bahasa ni. Masya Allah. Dia merosakkan majlis lah. Jadi yang ada yang tua-tua kat situ kan, terkebil, budak ni cakap betul ke tidak. Saya lagi dah pening. Kemudian saya tengok tak ada siapa yang menegur. Jadi itu tak cantik lah. Sebab yang dia cakap dalam tu ada nenek dia, ada pakcik-pakcik dia, ada atuk dia, ada mak bapak dia kan, tiba-tiba dia kata kau orang. Kalau bercakap sama baya dalam majlis yang lain yang memang khusus majlis dia, tak salah. Tapi kalau satu majlis yang ramai, apalagi kita dah nampak ada kat situ ada orang-orang yang sepatutnya kita hormati, jadi kita elakkan lah. Jadi itu antaranya. Jadi dalam artikel yang saya tulis tu, saya banyak menyentuh perkara-perkara beginilah. Sejauh mana dia boleh diterima oleh orang yang baca, seramai mana pula orang yang baca, itu Allahu'alam. Jadi apa yang kita ingin sampaikan ialah kita cuba bukan membetulkan, kita boleh cuba memberi pandangan supaya benda tu diperbaiki lagi. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Datuk Syarif Selamat yang telah memberikan banyak panduan, nasihat dan juga bimbingan pada kita. Mudah-mudahan kita dapat menampakkan tersebut.